Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, pada kesempatan ini saya ingin memberikan respon terhadap Ahli Parlimen Bacok, seorang pemimpin muda PAS yang berhormat Syahir Sulaiman, berkaitan dengan dua siri tulisan beliau memberikan komentar dan respon terhadap apa yang diucapkan, apa yang disebutkan oleh Sahibus Samaha Profesor Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin ataupun Dr. Maza berkaitan dengan kemelut politik dan pertukaran MB ataupun Menteri Besar Negeri Perlis pada beberapa hari yang lalu. Baik, apabila munculnya ura-ura Menteri Besar Perlis ingin ditukar dan kemuncaknya pada 25 Disember 2025, Menteri Besar Perlis yang amat berhormat Cikgu Syukri telah pun dengan rasmi meletakkan jawatan dengan alasan di dalam PC yang beliau lakukan atas alasan kesihatan. Maka pada 26 Disember 2025, satu podcast yang memunculkan Sahibus Samaha Mufti Perlis Datuk Dr. Maza telah pun memberikan ulasan panjang, dan ulasan itu saya jemput kepada sahabat-sahabat sekalian untuk boleh menontonnya daripada awal sehingga akhir. Ada berkaitan dengan politik Islam itu secara umum, dan juga kemudian ada beberapa part yang memberikan fokus terhadap kemelut yang berada di dalam negeri Perlis. Dan pada ketika itu ada dua isu yang dibentangkan, yang diangkat dan kemudian diberikan respon oleh Ahli Parlimen Bacok yang berhormat Syahir Sulaiman, iaitu berkaitan dengan talak 3 apabila melanggar bai'ah ketika menjadi calon, dan yang kedua berkaitan dengan kenyataan Presiden PAS, isu berkaitan dengan jawatan dan projek yang membawa kepada kemelut di Perlis. Dan sudah tentu apabila perkataan itu muncul, tidak ada orang yang boleh melebihi jawatan politik itu daripada seorang MB dalam sesebuah negeri. Sudah tentu kalau ingin difahami, ianya boleh merujuk kepada satu kuasa lebih besar ataupun lebih tinggi, iaitu mungkin istana dan ataupun mungkin lingkaran di dalam istana. Maka Sahibus Samaha Mufti Perlis mengeluarkan kenyataan yang simple bagi saya, ringkas. Jika buat tuduhan, nyatakan bukti supaya tiada yang jadi mangsa. Saya fikir itu satu kenyataan yang sangat adil. Ada satu tuduhan, maka bawakan bukti. Kedua-dua belah pihak boleh untuk mempertahankan dan boleh untuk dibuktikan. Maka respon daripada MP Bacok ada dua siri. Siri pertama dan siri kedua. Saya ingin berikan respon kepada MP Bacok yang berhormat Syahir Sulaiman ini apabila merujuk kepada talak 3 lawan bai'ah, dengan beliau menyatakan tidak ada itu muncul di Perlis. Saya tak pasti sama ada beliau terlalu muda ataupun muda, tetapi saya yakin beliau satu orang yang cerdik. Tidaklah hidup dalam kongkongan sehingga tidak tahu apa isu yang sedang muncul. Saya ingin berikan dua bukti. Yang pertama, bekas MB Perlis yang amat berhormat Cikgu Syukri sendiri di dalam kenyataan media ketika bertemu dengan media mengumumkan bahawa beliau meletakkan jawatan itu, menyebut secara jelas, secara eksplisit bahawa di Kelantan berlakunya lebih teruk daripada itu, yang merujuk kepada mampu menyebabkan orang tersebut, adun tersebut, ahli parlimen itu bercerai dan tertalaklah isterinya. Jom kita dengar apa yang beliau katakan itu. Bai'ah ni yang saya rasa sesuatu yang cukup berat lah. Sebab kita apabila kita berbai'ah, kita tak boleh terima sembarang imbuhan. Dan kalau di Kelantan, bai'ah dia tu lagi berat. Dia boleh tertalaknya isteri, tapi kita di Perlis ni tak sampai tertalak isteri lah. Tetapi segala yang dia terima, imbuhan yang dia terima tu dia. Itulah kenyataan secara jelas disebutkan dalam video tersebut. Beliau menyatakan dengan jelas berlakunya perjanjian taklik itu tadi. Lafaz taklik lawan bai'ah, isteri tertalak. Salahkah seorang Mufti Perlis memberikan ulasan kerana ia termasuk di dalam perkataan yang diucapkan oleh bekas Menteri Besar? Seterusnya, Menteri Besar Kelantan pada hari ini,
Saya tak pasti ianya dalam video tersebut menunjukkan pada tahun 2022 atau mungkin ia sebelum daripada itu. Apa yang pasti, beliau menyebutkan di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan membacakan teks bai'ah itu adanya frasa tertalaknya isteri apabila melanggar bai'ah untuk masuk pilihan raya oleh pimpinan PAS. Jom kita dengar apa yang beliau sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bai'ah dan sumpah bahawa saya ni orang nak jadi calon PAS ni berikrar untuk patuh kepada hukum Allah dan Rasulnya dan patuh kepada arahan pucuk pimpinan parti yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam, dan bahawa saya bersumpah dengan nama Allah, wallahi wabillahi watallahi, sekiranya saya meninggalkan atau melompat ke parti lain dengan kerelaan saya sendiri setelah terpilih menjadi ahli Dewan Negeri atau Dewan Rakyat, maka akan tertolaklah isteri ataupun isteri-isteri walaupun tak isytihar. Kalau sebut isteri-isteri jadi juga isteri-isteri saya dengan 3 tolak, dan segala perbelanjaan saya dengan menggunakan wang allowance ahli dewan tersebut adalah haram. Dan bahawa saya juga bersumpah dengan nama Allah, wallahi wabillahi watallahi, untuk meletakkan jawatan dari menjadi ahli Dewan Negeri atau Dewan Rakyat tersebut bila saya keluar atau dipecat daripada parti. Itu ucapan penuh, itu adalah sebahagian ucapan daripada Menteri Besar Kelantan pada hari ini di dalam Dewan Rakyat beberapa waktu dahulu. Saya nak beritahu kepada Yang Berhormat Saudara Syahir Sulaiman, kenapa Perlis, khususnya Mufti Perlis memberikan ulasan ini? Sebab di dalam Majlis Fatwa Perlis ada membincangkan, diangkat kepada perhatian Fatwa Perlis, apakah hukum berkaitan dengan isu lafaz ta'liq menceraikan isteri berkait apabila melanggar satu-satu perjanjian. Ini bukan semalam, ini bukan disebabkan kemelut politik negeri Perlis melibatkan PAS, tak, YB. Pada persidangan Majlis Fatwa Perlis nombor 24 dan 25 pada tahun 2016, hampir 10 tahun yang lalu, secara tepat pada 20 hingga 21 Disember 2016, Perlis adalah yang paling awal mengangkat, menjawab dan memberikan respon kepada isu lafaz ta'liq yang melibatkan perjanjian. Dan sebab itulah apabila dia disebut oleh bekas Menteri Besar Perlis secara khusus di dalam negeri Perlis, dan Perlis ada fatwa, layak bagi seorang mufti yang terlibat di dalam pembuatan fatwa itu memberikan respon. Dan amat tidak matang bila di bawah itu sindiran tabayun versus tibayun, sedangkan beliau sendiri tidak memberikan semakan terhadap isu berkaitan lafaz ta'liq dan merujuk juga kalau secara langsung tidak langsung kepada bai'ah yang dibuat oleh pimpinan PAS untuk calon mereka. Seterusnya, isu berkaitan dengan ucapan ataupun kenyataan Presiden PAS kerana isu jawatan, rebut projek itu antara sebab kemelutnya. Pertikaiannya adalah apabila Mufti Perlis dengan mudah menyatakan Kak Mada. Dan kalau kita rujuk kenyataan tulisan MP Baco itu, kita diajar jangan diungkap perkara yang tidak diungkap terhadap isu pertikaian projek. Mudah seperti saya dah sebutkan tadi. Dr. Mazhar ataupun Mufti Perlis menyatakan jika kita buat tuduhan, nyatakan bukti supaya tiada pihak yang menjadi mangsa. Maka saya tak pasti adakah PAS sudah mula berubah dan menyatakan okey buat tuduhan tanpa bukti. Sedangkan PAS antara yang paling quote and quote dimangsakan tuduhan 90 juta menerima daripada UMNO berdekatan dengan PRU 14 yang lalu. PAS sendiri dalam kenyataan Presiden PAS menyatakan ia fitnah yang jahat. Kenapa kalau itu kalian marah, tiba-tiba yang ini bila dimohon bukti kalian marah pula apabila bukti diminta? Mana konsistensinya? Nak tuduh ni perlu ada bukti ataupun tidak? Saudara Yang Berhormat Syahir Sulaiman. Maka apa yang saya boleh simpulkan, sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian, kalian apabila Sahibus Samahah Mufti Perlis memberikan kritikan kepada kerajaan pusat, kerajaan madani, pimpinan yang amat berhormat, ada teguran, ada nasihat, kalian julang beliau. Ulama yang berani, ulama hakiki, rabbani menegur. Tapi tatkala kalian itu diberikan teguran
Masya Allah, marahnya luar biasa sehingga perkataan Mufti senyap jangan masuk campur isu politik. Bukankah kalian yang menyebutkan bahawa memisahkan politik dengan agama itu sekular dan sekular itu boleh membawa kepada murtad? Tiba-tiba kalian paksa Mufti ini supaya jangan masuk campur, jangan memberikan ulasan. Tatkala kalian menghukum orang lain yang memisahkan antara politik dan agama itu sebagai mampu menjadi murtad, maka di sinilah kita dapat lihat inkonsistensi dan sangat tidak jujurnya sebahagian pimpinan PAS terhadap isu yang diutarakan oleh Sahibus Samahah Mufti Perlis, dan itu adalah pandangan dan respon saya. Terima kasih, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.